Hai kawan, Assalamualaikum. So untuk vlog hari ni kita random. Ada vlog Ikmal main gym, ada vlog kita unboxing lagi squishy. Senang cerita, vlog kali ni memang campur lah. Ada apa Ikmal buat dalam seharian, Ikmal kerja dengan siapa, Ikmal jumpa dengan siapa. So stay tune sampai habis video. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi sekarang pagi lagi. Kerja nanti dalam pukul berapa lambat lagi tu kerja mungkin dalam pukul 4 macam tu, kena ada dekat tempat dengan klien. Jadinya sekarang pergi gym dulu. Sebab apa, nak segarkan badan apa benda semua. So Ilham dengan kawan Ikmal dah ada kat sana, dekat gym. Jadinya kita kena bawa air, kita kena bawa apa yang patutlah, kena pakai kasut apa semua. Ikmal pakai baju macam ni je. Malah lah nak pakai baju cantik sebab kita nak pergi gym nanti berpeluh-peluh juga kan. Jadi kita pergi sana, apa yang patut dekat gym, segarkan badan, sihatkan badan, and then baru kita siap-siap kita pergi ke tempat kerja. Okay? Ceritanya ikut je lah vlog hari ni, bawa pergi mana dan jumpa siapa apa benda semua, ikut je lah, tengok je lah vlog ni. Jangan banyak cakap. Asalkan ada vlog. Kalau tak ada vlog kan bosan pula kan. Dia cari air, kita kena bawa air nak pergi gym. Apa yang penting kena ada air. Kalau tak ada air tak boleh. Ini coach yang bagi tahu. Ini coach tu apa benda orang kata? Jurulatih. Rambut ni biarlah. Rambut pergi gym memang macam ni. Kita kalau nak pergi gym tak payah nak elok-elok sangat. Biar je nampak macam orang tak mandi pun tak apa. Dah macam kipas rambut ni. Dah macam helikopter. Kita pakai topi ni. Bila pakai topi ni, kita bersenam, rambut kita tak bergerak. Dia jadi orang macam kita kena sentiasa aktif. Kalau tak vlog ni bosan. Tahu tak vlog bosan macam mana? Vlog bosan tu namanya vlog short sendiri. Jadi jangan nak short sendiri. Buat vlog kena best. Betul tak? Tapi janganlah vlog Ikmal ni best sebenarnya. Vlog Ikmal jarang best. Yang best tu sebenarnya Ikmal. Okay, mana aku punya stand? Sebab apa dekat sana tu macam mana nak rakam kan? Stand dengan apa? Mikrofon. Stand. Kita bawa stand. Lepas tu kita bawa mikrofon. Mana mikrofon? Mikrofon ku mana? Ya Allah, mikrofon ni sangat penting. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak shoot daripada jauh, tapi kita nak kena pakai mikrofon. Tanpa mikrofon, siapalah kita sebagai vlogger? Siapalah kita sebagai YouTuber? Kita ni tak ada siapa-siapa. Kita ni bukan siapa-siapa tanpa mikrofon dan juga stand. Jadinya kita kena bawa bag gym. Bag gym kita mana? Sabar je. Cuma biasa kalau pergi gym, tak adalah bawa bag macam bag lawa-lawa. Kita just bawa bag yang nak pergi gym. Bag yang macam ni. Kalau bag macam ni dia senang nak bawa pergi gym. Kita masukkan je apa-apa, stokin ke, topi ke, air ke. Kalau biasanya kalau nak buat vlog dekat gym, alah nak bawa kamera, rakam guna handphone je. Pun kita ada, kita gunakan aja handphone. Ni apa keberjadahnya ni? Spek mata berenang. Hari tu Ikmal swimming. Tak saya Ikmal swimming. Kamu tak ada swimming? Ilham dah ada dekat sana dah ni dengan jurulatih Ikmal. Jadinya kita pergi sekarang, kita gerak sekarang. Korang tengok apa Ikmal buat dekat gym, exercise apa Ikmal buat dekat gym. Kalau boleh nak buat hari-hari, tapi jurulatih suggestkan sehari pergi, sehari cuti. Sehari pergi, sehari cuti. So jom. Sekarang kita nak warm up dulu. Abaikanlah bunyi muzik kat belakang tu. Ilham pun ada. Abaikan je bunyi muzik kat belakang tu. Ini untuk dada chest One, two, three, four, five, six, seven, So sekarang kita dah habis
pergi gym. Ikmal pun dah siap-siap. Ilham dengan Nur kat belakang. So hari ni kita orang ada nak jumpa klien. Ikmal ada nak jumpa klien. Payung besar lah lebih kurangnya. Tapi tu kejap lagi lah. Sekarang ni kita just nak pergi makan dulu sikit-sikit. Maksud tak sampai lagi. Maksud tengah bersiap. Sebab kita orang nak gerak pukul 3 sekarang ni pukul 2. Jadinya pukul 3 baru maksud ambil. Lepas tu kita orang gerak ke destinasi. Kena sampai dekat tempat tu dalam pukul 4. Jadinya sekarang kita dah masuk untuk makan. Kita kena isi perut dulu. Kalau tak nanti kita tak ada energi. Lah dia bercakap kat belakang. Sedap ni bau. Ada main panjat-panjat lah kat sana. Panjat-panjat. Nak main nak benda ni? Kita suruh Nur panjat. Nur boleh panjat Nur. Boleh panjat. Dengan badan Nur yang sekarang ni. Pergi G2. Pergi mana? G2. Pergi G. Oh. Best juga main benda ala ni kan. Order makanan ni. Cepat order. Order lah. Order ada nasi kerabu semua. Nur order. Saya nak minum je. Kau je tak makan lagi. Korang dah makan tadi. Kenapa kau tak makan? Dah tadi kan aku mandi. Korang yang pergi makan dulu. Kenapa kau mandi? Kenapa aku mandi? Kalau aku tumbuk muka kau. Okay Nur, order apa? Order avocado. Avocado. Ini? Order apa tu? Kita order ice mocha. Ice mocha. Ya, sebab dah 2 hari kita tak minum kopi, patutlah badan rasa lain. Ya, dekat sangat kamera tu. Dia tak main kau ni. Minum. Ikmal order ni je ice lemon tea. Kurang gula. Jom kita minum bersama-sama. Ni kalau Ikmal record vlog guna kamera. So nanti kalau Ikmal tengah dengan klien, sama ada Nur ataupun Ilham lah nanti akan pegang kamera ni. So sebenarnya hari ni lepas je jumpa klien, Ikmal sebenarnya pindah rumah. Jadinya kita nak pindahkan barang tu. Ada yang nak bawa balik Kuantan, ada yang nak bawa balik rumah yang baru. Jadinya slow-slow. Ilham bawa kereta Ilham, Moksu nanti bawa kita Moksu. Cuma nanti barang terlampau banyak. Jadi kita akan kemas-kemas dulu kat rumah lama tu. Kemas. Nur pun akan tolong nanti. Sebab apa? Kita kena gunakan dia lah. Sebab apa? Kalau tak gunakan dia tak boleh. Kita kena gunakan dia. Apa guna bawa kawan yang strong-strong ni? Dia boleh angkat barang. Tolong angkat kan macam tu. Sebab dia pun kata dia nak angkat kan. Jadinya boleh lah kita angkat. Ya Allah, dah sampai nasi. Sampai dah kita punya nasi lemak ayam berempah. Nur makan tak ni? Sebab kita alergi udang kan. Kita allergic udang. Lagi saya allergic. Oh, you pun alergi juga? La ilaha illallah. Tapi nasi lemak dia nampak macam menarik. Ni kena makan telur ni. Sebab kena pergi gym, betul tak? Bagus kan? So telur, ayam, nasi, sambal. Jom lah makan. Okay, sekarang kita on the way. Okay guys, so sekarang kita dah sampai kat tempat kerja ni. Tempat ni santai. Kita menjual makanan lah lebih kurang. Untuk Ilham. Wiwi. Nur mana Nur? Wiwi. Sekarang kita tengah menunggu Kak Mira, manager Ikmal. Apa tu? Ini semua staff-staff Santan. Okay, maksudnya kita akan bekerja dengan dia orang lah. Sebab nanti Ikmal akan buat live dengan syarikat Santan ni. Maksud kontrak Santan ni apa kan? Dia satu syarikat dengan Asia. Yang apa ni? Kapal terbang tu kan? Ni kedai dekat depan ni. Ding. Dalam mana berjuang kowe. Santanlah mana menjual kowe. Kaliza memang suka lagu ni. Okay, lepas tu kita nak pergi mana? Piwi. Oh, apa ni? Wow, cantik. Okay, cuba teka Santan ni punya company punya favourite colour apa? Teka. Hijau. Tak tahu dah. Piwi. Ya Allah, cantiknya. Ini you guys punya pantry. That's right. This is where all the innovations and inspiration happen. Oh, di sinilah terlahirnya ilham-ilham. Betul? Ya ke? Ilham sini? Nak tanya. Betul ke Ilham lahir kat sini? Betul. Terlahirnya Ilham tadi kat sini lah. Betul. Ke makan santan ni. Ya, ada malatang kat sana. Malatang. Malatang sedap ni. Less sugar, zero calorie sweetener. Zero. Okay. Wah, baru tahu. Abang, boleh tak Kak Rizal nak minta ni abang? Minta apa? Abang, Kak Rizal nak kerusi macam ni.
Kursi-kursi bar. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hazan Samad dan sebelah saya Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iqmal Noh. So hari ni apa yang kita nak buat? Abang nak tengok udang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti buat salah kan? Okey. Okey, kita ada udang. Sana Nura, dia hati saling mencari. Tanpa janji. Tiuman kita. Kau minum kopi tak? Aku Ha. minum. Gigi dia putih. Kejut aku. Ingat dekat kuning tu. Minum teh banyak. Teh kurang. Gigi dia kadang-kadang. putih. Florida pula. Colgate Optic White yang volcano punya tu. Ada Farida. Farida. Banyak Farida. Sorry. Oh. Boleh lebas atau doli gambi walala. Melompat-lompat kan? Kita punya vlog kan? Ada sana ke sana ke sini. Sekarang ni Assalamualaikum. Tak tahu dekat mana. Iqmal ada dekat Kuantan. Maaf hari ni kalau bunyi macam sengau sikit. Hari ni Iqmal demam sebab lama sangat tak balik Kuantan. Bilik ini, bila dia lama sangat Iqmal tak balik Kuantan, dia berhabuk. Faham tak, dia berhabuk. Jadi bila berhabuk kita pula allergi habuk. Demam. Tapi tak adalah demam teruk sangat. Cuma tekak gatal, lepas tu sesama, lebih kurang sikit-sikit macam itulah. Tapi tak adalah teruk sangat demam ni. Tengok ingat ni kita ada vlog. Kita kena sambung lah vlog kita. Kalau tak sambung nanti vlog ni tak habis sampai kesudah. Ini kita nak sambung. Kita nak sambung apa? Kita nak sambung kita punya squishy haul. Hari ni Iqmal jalan dekat ECM, dekat Kuantan ni, dekat kedai, dekat mall ni. Lepas tu tiba-tiba dekat kedai ni ada jual squishy Iqmal nak beli. Yang hari tu kita unboxing kan squishy yang picit-picit yang nidoh tu kan. Tapi kita tak nak yang tu sebenarnya. Iqmal tak nak tu. Iqmal nak squishy yang waktu zaman Iqmal sekolah dulu. Dia macam bentuk roti, dia macam bentuk makanan, lepas tu dia ada bau. Iqmal nak squishy yang macam tu. Iqmal tak nak squishy yang macam nidoh tu. Itu tak baik sangat. Kita nak yang bawa kembali kenangan lalu waktu sekolah dulu. Tahu tak dia punya nak cepat tu, nak tahu kenapa? Iqmal cepat, Iqmal akan guna handphone sekarang ni, tapi kita tetaplah pakai mikrofon kita. Sekarang ni Iqmal just nak bagi tahu, Iqmal kan biasa bawa beg kan, macam-macam beg Iqmal bawa. Kalau Iqmal keluar, bawa beg macam beg yang kat tepi lah, kadang-kadang beg yang kita pegang lah sebab Iqmal suka bawa banyak barang. Jadinya sekarang Iqmal bawa beg macam ni. Bila kita bawa beg macam ni, macam bawa beg sekolah sebab rindu. Rasa macam nak kembali ke zaman-zaman yang kita pergi sekolah, bawa beg macam tu, pergi sekolah menengah, pergi zaman belajar dulu. Dia lebih kurang macam tu. Dia macam rindu. Jadi ni dah lama kan kita tak bawa beg-beg macam ni. Jadi kita bawa beg macam ni. Dalam dia ada apa? Tisu. Confirm lah dalam kena ada tisu dik. Tak boleh kat dalam beg kena ada tisu. Sebab kalau kita pergi tandas luar, kita tak tahu tisu ada ke tak dekat dalam tu. Kalau kita berak ke kencing ke apa benda, kena lap jamban ke, at least kita ada tisu besar ni. Memang kena ada. Kena ada ni, food safe wipes. Ini dia tisu basah, tapi tisu basah yang boleh untuk kita bawa makan. Jadinya kalau kat tempat tu tak ada nak tempat basuh tangan ke, ataupun tempat basuh tangan tu jauh, ini memang membantu je ni food safe wipe ni. So ini kena ada dekat dalam beg. Tisu basah untuk lap yang ni ada bau. So ini kalau biasa pergi jamban awam kan, kadang-kadang kan bau hancing dekat dia punya tempat duduk tu. Jadinya lap dulu dengan ni, spray dulu hand sanitizer, lap pula dengan tisu, lap balik lagi dengan tisu kering lagi, baru boleh nak duduk. Ini dekat dalam beg memang wajib. Kadang-kadang Iqmal ni kalau pergi mall, aku ni kena cari tandas yang tandas cangkung supaya tak duduk dekat tandas tu. Kalau tandas duduk, kita kena duduk atas tu, leceh. Macam-macam lah ni nak kena bersihkan, nampak? Lepas tu kena ada stand, bapak panjang punya stand. Kamera, kena ada kamera. Sebab apa, kadang-kadang waktu tu lah kita nak buat vlog ke apa ke, dekat situ lah wajib kena ada kamera. Power bank wajib. Iqmal dalam beg mesti ada 2 power bank. Ini satu lagi warna putih, tak tahu kat mana. Tapi dalam beg kena ada power bank. Wire charger kena ada. And then yang ni untuk mulut. Lepas kita makan, biasanya kalau kita makan tempoyak ke budu ke, mulut dah bau macam tai. Jadinya benda ni kena ada. And then hand sanitizer, ini kena ada. Kalau dekat mana-mana pun, lepas kita makan budu ke tempoyak ke, tangan kadang-kadang berbau durian, kadang-kadang bau busuk, bau ikan. Jadi ni kita boleh spray. Ataupun tadi macam cakap, kalau kita masuk jamban kan, lepas tu nanti jamban tu kotor kan, spray je benda ni dulu. Aku ni nak buat video apa?
Aku rasa nak buat video unboxing squishy. Ini dah jadi what's in my bag dah. Last. Satu lagi yang kena ada. Tiri. Ikan biasanya ada dua ataupun 3 pewangi bilik ataupun pewangi tempat. Ini sekali spray je, bilik terus wangi tau. Ini satu-satu je spray. Kalau korang masuk tandas ataupun korang masuk bilik tu bilik yang lama, ataupun korang masuk tempat tu bau tahi, tu bau busuk ke apa ke, spray satu je. Bau dobi. Jadi ini best. Yang ni dia masuk mulut. Sembuh sekali je, memang kita punya tempat tu dah tak bau tahi ataupun tak bau busuk. Dia memang bau wangi. So ini sangat-sangat penting. Sebab kadang-kadang dekat tempat-tempat kita pergi tanah awam ke, kadang-kadang bau terlalu hancing. Bila terlalu hancing, kita dah tak nak membuang dah. Jadi spray dulu mending. Dan inilah dia. Ikman beli. Tapi dia tak banyak tau. Dia dalam 3 je. Sebab memang tak banyak stok squishy dia ni. Memang yang Ikman nak cari ni waktu zaman Ikman belajar dulu, memang ini je. Dia tak ada banyak. Tinggal ni je. And squishy ni lah yang Ikman nak cari hari tu. Tapi tak jumpa. Kita cari dulu yang viral hari tu. Tapi sebenarnya Ikman nak beli yang ni. Benda ni. Ini baru dapat. Dia, yang ni, dia siap ada bau makanan. Yang macam hari tu kita unboxing tu ada bau. Tapi yang ni, ini dia siap ada bau makanan lagi. Contoh kalau roti, dia bau roti. Kalau coklat, dia bau coklat. Kalau strawberry, dia bau strawberry. Yang ni, dia macam sponge tau. Dia squishy lah. Inilah sebenarnya squishy yang mula-mula viral. Nampak ni? Yang ni, ni macam bentuk roti tau. Okey, korang tengok dia bentuk roti. Tapi memang bau roti. Aku tak tahu. Dia macam bau roti custard tu tau. Dia macam bau roti yang berkrim, yang macam berlemak, bau aiskrim. Tengok kalau kita picit dia. Nampak tak? Nampak? Ini kita panggil squishy slow rising. Tak silapnya. Slow rising tu maksudnya kalau kita picit, dia lambat nak naik. Nampak tak? Macam squishy yang hari tu, yang ada juga bentuk roti tu, tapi tu tak slow rising. Itu dia tak best. Kalau kita picit, dia cepat sangat naik. Lepas tu dia keras, dia macam squishy bentan. Macam dah masuk angin, tak best. Tapi bila kita picit, tengok Nampak? Dia lambat nak naik. Tapi bila mainkan, dia punya bau tu memang mengimbau. Sebab daripada Ikman kecil dulu, memang squishy ni memang famous. Memang famous sangat. Kalau siapa-siapa, lelaki perempuan semua main squishy. Waktu tu squishy mahal jugalah. RM19, RM20. Sebab waktu kita kecil, kalau RM19, RM20 tu kira mahal dah. RM30, RM50 lagi lah mahal kan, untuk menatang yang mainan ni. Tapi sekarang ni mahal juga. Hari tu Ikman beli 3, 100 lebih. 100 lebih. Ikman beli 3 yang Ikman tunjuk tadi tu, 100 lebih. Tapi yang ni memang comel lah. Dan bau dia memang wangi. Mantap. Ini squishy roti. Dia ban tak silap, happy break. Dia cantiknya. Tengok tu. Nampak tak? Detailing dia memang macam makanan betul tau. Nampak? Macam roti yang kita beli kat kedai runcit. Lepas tu dekat kedai roti tu. Memang sangat best tau nampak? Nampak tak? Ya Allah, sedapnya bau dia. Sedap tu macam bau vanila. Sedapnya. Tak apa kan kalau kita bau ni kan? Bau dia betul-betul macam nak makan. Faham tak? Ni squishy ni macam nak. Tu kalau kita picit dia lagi lah comel tengok Ya Allah. Tu ni. Ya Allah. Ni. Bestnya. Tu kalau kita picit macam ni. Kita picit dia. Ya Allah, patutlah orang cakap benda ni boleh menghilangkan stres. Sebab apa? Bila kita picit, dia kembali kepada asal. So ini dia punya detail. Korang tengok squishy ni. Tapi roti dia memang separuh. Mungkin yang lain ada orang makan dah kot, ataupun dah berkulat, dah tikus dah makan. Squishy yang terakhir ni, squishy favorite Ikmal. Dah viral dekat TikTok. Memang Ikmal rasa macam kalau aku beli ni, aku memang nak picit benda ni. Tadang! Squishy butter. Yang squishy butter ni memang viral dekat TikTok. Ramai orang beli. Tak sabar nak bau dia. Nampak ni? Dengar. Sedap ni. Dengar ni. Izinkan aku bau ya Allah. Ya Allah, bau butter. Punya bau dia. Tengok Ya Allah, tengok tu. Tengok tu. Waktu aku kecil tak dapat beli squishy ni. Tak, serius Waktu Ikmal kecil memang tak dapat beli ni sebab apa? Mahal. Memang mahal. Macam-macam squishy ada. Jiran-jiran belilah sebab diorang mungkin banyak duit. Kita tak banyak duit, tak dapat beli. Kita dapat kadang-kadang kan, kalau squishy yang diorang dah tak nak, yang dah pecah-pecah tu, yang berdaki lepas diorang picit-picit banyak kan, ada warna hitam kan. Lepas tu dah berkurap-kurap. Dia bagilah kita. Nanti dia beli yang baru. Itu pun aku dah happy dah aku dapat yang tu. Aku rasa macam aku adalah orang kaya. Sebab dulu kalau squishy ni biasanya budak-budak, anak-anak orang kaya lah. Mak-mak kita mana bagi beli korang. Mak aku tak bagi beli dulu. Belanja sekolah aku pun RM3. Nak beli squishy yang harga RM19. Jadah apa kan?
Tengok picit kan. Wah. Oh, ya Allah, berkilat-kilat. Ini memang satisfying. Ini satisfying doa yang ni. Gila. Dia tulis kat sini butter. Okay, butter. Lepas tu dekat sini dia punya tekstur sangat licin. Okay, tak kasar. Kalau pegang memang tak melekit. Bunyi macam melekit kan. Tapi dia tak melekit. So korang jangan risau. So ini picit. Picit dia. Nampak? Sebab tu nama dia squishy. Waktu aku kecil aku tak faham kenapa nama dia squishy. Rupanya sebab bila kita squish dia, lepas tu nanti dia kembali kepada asal. Okay guys, so kita punya video sampai sini dulu. Walaupun vlog kita campur-campur, tapi Ikmal rasa seimbang lah vlog kita kali ni. Vlog yang di mana apa Ikmal buat sehari-hari, lepas tu kerja Ikmal buat apa, Ikmal jumpa dengan siapa, lepas tu video untuk adik-adik antaranya yang squishy ni. So kalau korang nak lagi video macam ni, korang boleh komen dekat bawah. Minta maaf kalau konten kali ni membosankan, dan kalau korang ada any suggestion konten yang best-best, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah nanti Ikmal akan buat. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Semoga korang semua sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.